Dua kapal Malaysia berjaya melepasi Selat Hormuz jika tiba pada 17 April ini. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Terima kasih menonton di channel Riz Suria TV Officer. Alhamdulillah. Sekarang ni yang terkini, dua kapal Malaysia yang membawa bahan api petroleum untuk bekalan petrol dan diesel telah melepasi Selat Hormuz. Alhamdulillah. Sekarang ni kejaminan bekalan bahan api ni akan berterusan sehingga bulan Mei ni. Okey, bulan ni dan bulan Mei ni akan terkawal lah. Kita dok bimbang belaka ni, rakyat Malaysia ni bimbang takut minyak petrol diesel ni kehabisan di Malaysia. Dan kebanyakan berlaku di Filipina, berlaku di Thailand, semua buat catu harap di Malaysia ni jangan begitulah. Dia harap kita doakan semoga di Malaysia ni bakalan bahan api ni mencukupi sehingga sepanjang tahun ni, tahun 2026 ni cukup. Walaupun ada konflik di Asia Barat ni, bermacam-macam acemel lah, nak cabar duga nak melepasi kapal Malaysia nak bawa bahan bekalan tu ke Malaysia. Dan esok 17 April ni dua buah kapal tu akan sapa. Dan mungkinlah ya usaha dia lah, kita tak tahu dah ke mana kan. Kita doa sebagai rakyat Malaysia ni, semoga kita ni bekalan bahan api ni mencukupi sepanjang tahun ini. Kita bukan kedua bulan tapi sepanjang tahun ni kita doakan lah dan permudahkan usaha beberapa buah kapal nak Malaysia untuk melepasi Selat Hormuz ni. PFSD lah konflik di Asia Barat ni bermacam-macam juga dan cabaran. Jadi hari ni 19 April bro, minyak pun turun, petrol turun, diesel pun turun. Tapi alhamdulillah lah, syukur minyak pun turun. Jadi kita harap dia akan kekal turun lepas ni, macam balik pada harga normal macam dulu lah sebelum berlakunya konflik di Asia Barat. Kita nak gitulah. Kalau komen, kepada sahabat-sahabat nak komen gapo, bila komen di ruang komen jangan lupa subscribe channel ni, like dan share seluas-luasnya. Semoga terima kasih yang support semua di channel ni. Yang kalau boleh kekal menonton bersama Riz Suria TV Officer. Okey, baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi